ini satu Malaysia digemparkan dengan satu kes yang membuatkan ramai naik angin, iaitu apabila wang zakat sebanyak 230 juta disonglap. SPRM telah pun menangkap 3 individu dan salah seorang tu dikatakan seorang timbalan pengerusi NGO lah. Bila kita baca balik, siasatan awal mengatakan yang duit zakat tu disalahgunakan bukan sekarang guys. Daripada tahun 2018 sampai tahun 2024. Bukan sikit mat. Bahkan tetapi ratusan juta. Dan lagi mengejutkan, suspek utama yang didakwa telah memindahkan duit itu untuk masuk ke akaun syarikat sendiri. Kononnya untuk pelaburan. Akan tetapi pada masa yang sama digunakan untuk kepentingan peribadi juga. Dalam operasi yang sama juga, SPRM jumpa satu gaya hidup yang memang tak masuk akal dan kalau kita tengok menyerap jugalah. Yang mana ada 18 kereta mewah guys, termasuk Porsche dan Mercedes. Hartanah sekitar 11 juta ringgit dan 33 akaun bank yang dibekukan dengan jumlah lebih kurang 120 juta ringgit. Jadi maksudnya ada kemungkinan duit yang sepatutnya guys, korang fikirlah sendiri, yang patut digunakan untuk membantu orang susah ni akhirnya menjadi aset mewah individu-individu tertentu. Akan tetapi kita kena faham bahawa mereka ini masih lagi belum dibuktikan bersalah dan sekarang ni disiasat dengan Akta SPRM 2009 dan semua suspek dikatakan telah pun dibawa ke mahkamah untuk direman. Dan lagi satu guys, SPRM juga mengesahkan yang dana berjumlah lebih kurang 230 juta yang diseleweng itu sebenarnya bukan berasal daripada institusi zakat. Sebaliknya daripada sumbangan orang awam yang dikumpul oleh sebuah NGO. Dan siasatan awal juga mendapati yang dana tersebut sepatutnya disalurkan kepada badan zakat negeri, akan tetapi tak sampai ke destinasi sebab dipercayai telah dipindahkan ke akaun syarikat. Sama ada untuk tujuan pelaburan ataupun kegunaan peribadi.